Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di siri telaah pada tahun 2026. Alhamdulillah pada petang ini kita bawakan lagi satu buku untuk dikupaskan oleh panel yang kita jemput pada petang ini. Okey, maklumat yang disampaikan di dalam program ini adalah untuk tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Pendapat dan komen peribadi panel bukanlah pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab bagi komen atau pendapat yang dikeluarkan oleh panel atau disampaikan oleh panel sendiri. Justru itu, siri telaah pada kali ini dibawakan khas dari Studio Pita UiTM Shah Alam. Untuk makluman juga, ini merupakan program pembudayaan ilmu dan juga perkongsian pengetahuan. Telaah sebenarnya merupakan satu platform pengajian dan perbincangan ilmiah yang memberi penekanan dan juga kepada pembacaan, penelitian, penghayatan teks atau isu secara mendalam dalam suasana beradab dan berstruktur. So, pada kali ini kita ada seorang lagi panel iaitu daripada pelajar UiTM sendiri yang bernama Saudari Helka. Okey, so selamat datang Saudari Helka. Alhamdulillah dapat juga kita bersua pada petang ini. Terima kasih kerana sudi hadir untuk mengupas satu buku yang beliau sendiri yang pilih buku ni. Petua Menangani Stres yang diterbitkan pada tahun 2007 dan penulis ni sangat terkenal. Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah bersama Haji Muhammad Zakaria. Untuk kupasan yang lebih lanjut, terlebih dahulu kita kenal dulu siapa Saudari Helka ni. Okey, Saudari Helka boleh kenalkan diri dan juga sedikit latar belakang Helka. Silakan. Okay, terima kasih kepada Puan Rahayu kerana menjemput saya untuk siri telaah pada kali ini. Okey, baiklah, nama saya Helka binti Pailin. Saya pelajar dari Fakulti Sains Maklumat dalam bidang pengurusan perpustakaan dan saya sekarang berada di semester terakhir dan sedang menjalani latihan industri di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam. Okey, soalan yang kita nak tanya Saudari Helka mengapa memilih buku ini berbanding dengan buku-buku lain? Berminat ke memang mengikuti ke Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah ataupun memang Helka sendiri memang menyukai buku-buku genre seperti ini? Okey, baiklah. Saya memilih buku ini kerana isu stres ini sangat dekat dengan kehidupan harian kita sebagai manusia. Saya percaya kita semua pernah mengalami stres dan saya juga salah seorang yang pernah mengalaminya. Jadi saya memilih buku ini kerana ianya sesuai kerana apa yang cara yang ada dalam buku ini mudah dipraktikkan dan bahasa yang digunakan juga boleh kita fahami. Ianya tidak menggunakan teori psikologi, ia hanya memberikan cara yang realistik yang boleh kita amalkan. Okey, seterusnya soalan daripada saya untuk Saudari Helka. Apakah tujuan utama buku ini ditulis? Okey, tujuan utama buku ini ditulis adalah untuk memberi kefahaman kepada pembaca bahawa stres ini adalah perkara yang biasa berlaku dalam kehidupan harian kita sebagai manusia. Dan ada cara yang boleh kita praktikkan untuk menguruskan stres ini dengan betul. Melalui buku ini juga penulis mau membantu pembaca untuk mengenal punca stres, kesannya kepada emosi dan jasmani kita serta beberapa petua ringkas yang boleh kita amalkan untuk mengurangkan stres yang kita alami. Selain itu, sepanjang membaca buku ini, saya juga menyedari bahawa buku ini menekankan
bahawa cara pengurusan stres itu bermula daripada diri kita sendiri, iaitu cara kita berfikir, bertindak dan mengawal emosi. Okey. So soalan seterusnya daripada saya. Tadi kita dah kenalkan dah siapa penulis kepada buku ini. Mungkin Saudari Helka boleh memberikan maklumat lebih lanjut mengenai penulis buku ini dan sebenarnya apa kepakaran penulis buku ini sebenarnya? Okey, penulis buku ini seperti yang Puan Rahayu telah sebutkan tadi, iaitu Datuk Dr. Haji Muhammad Fadzila Kamsah. Okey, beliau merupakan penceramah motivasi terkemuka Malaysia yang sudah lebih 30 tahun berkecimpung dalam bidang pembangunan diri. Okey, beliau terkenal dengan ceramah motivasi, penulisan yang mudah difahami. Beliau menggunakan bahasa yang lembut tetapi tegas dalam penulisan beliau, serta menggunakan contoh sebenar dalam kehidupan kita. Okey. Seterusnya, mungkin Saudari Helka boleh kupas sedikit tajuknya pun kan, petua menangani stres. Sebenarnya apakah faktor yang penyebab kepada stres? Okey, sepanjang membaca buku ini, banyak puncak yang boleh menyebabkan kita sebagai manusia menjadi stres. Tetapi apa yang puncak yang saya boleh kupaskan ialah puncak yang saya boleh kupaskan ialah kurang tidur. Kita sering berfikiran negatif seperti overthinking dan mudah risau, dan tekanan pekerjaan dan juga pelajaran, dan juga masalah konflik dengan keluarga dan salah faham seperti itu. Itu semua boleh menyebabkan stres. So kalau nak dapatkan lagi banyak faktor-faktor penyebab dan juga betul-betul untuk menangani stres ni, perlulah baca kepada buku ini ya. Lengkap. Okey. Soalan seterusnya, apakah petua penting untuk menangani stres dan yang manakah yang paling berkesan seperti yang Saudari Helka dah baca dalam buku ini, boleh kongsikan sedikit dengan viewers di luar sana? Okey, terdapat banyak cara yang diberikan oleh penulis untuk menangani masalah stres ini. Antaranya ialah mengawal pernafasan, mendapat rehat dan tidur yang cukup, berfikiran positif, dan meluahkan masalah kita kepada keluarga ataupun rakan yang boleh kita percayai. Dan kalau untuk pendapat saya, jika ditanya yang mana satu yang lebih berkesan, saya akan menjawab mengawal pernafasan. Kerana saya memilih petua ini kerana ianya boleh kita lakukan di mana-mana, sama ada kita berada di kelas, di tempat kerja ataupun ketika kita menghadapi situasi yang tegang. Ianya memberikan kesan yang segera dan kita boleh menjadi lebih tenang dan boleh membuat keputusan dengan betul. Okey, mungkin yang terakhir daripada Saudari Helka, boleh tak sarankan, orang kata apakah yang nak dikongsikan lagi dengan semua viewers di luar sana tentang buku ini? Saranan. Saranan saya buku ni maksudnya nak sangat berguna untuk pelajar-pelajar ke? Macam tu. Okey, saya menyarankan untuk semua membaca buku ini kerana ianya sesuai untuk semua golongan, lebih-lebih lagi yang menghadapi masalah stres ini. Kerana buku ini setelah dibaca, saya mendapat banyak pengajaran. Melalui buku ini,
Jika kita memandang stres itu ke arah yang positif, ianya akan dapat membantu kita untuk lebih fokus, matang, dan bijak untuk menguruskan cabaran hidup kita. Oleh itu, saya menyuruh adik-adik kawan-kawan semua agar mendapatkan buku ini di Pitar Shah Alam, di Pitar UiTM Shah Alam, kerana ia banyak memberikan manfaat dan boleh membantu kita untuk menghilangkan stres kita. Okey, itu saranan daripada Saudari Helka sendirilah. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Helka atas perkongsian mengenai buku Petua Menangani Stres ni. Satu buku yang sangat menarik lah sebab ianya sangat relate dengan kehidupan kita seharian. Dan kita juga seperti yang Saudari Helka maklumkan tadi, bahasa yang digunakan pun sangat mudah untuk difahami. Okey, so saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Saudari Helka kerana sudi berkongsi dengan kita pada petang ini. Alhamdulillah, maka itu selesailah sesi telaah pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi telaah pada akan datang. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel dan juga pihak penganjur dan atas komitmen masing-masing dalam memastikan program ini berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri telaah pada masa akan datang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.